Sebab tu bila Ramadan pergi, kita rasa sayu kan. Sebab kita tak tahu adakah next Ramadan kita akan jumpa. Assalamualaikum semua dan selamat menyambut Syawal. Masya Allah, Alhamdulillah. Sebulan Ramadan telah pun berlalu pergi dan ini adalah antara waktu-waktu yang sangat sedih buat kita semua. Sebab bila nak masuk Ramadan tu, kita rasa macam dap-dup kan macam like, okay, dah siap ke bulan Ramadan ni. Bila masuk Ramadan je, tiba-tiba dah habis. Ustazah, Masya Allah. Tiba-tiba je. Dan Assalamualaikum Ustazah Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Fiza O. Kita jumpa di acara-acara di luar. Betul. Untuk cakap masjid yang di expo kadang-kadang. Tapi di studio, inilah comeback Ustazah Sakinah Sabtu lepas 3 tahun. Masya Allah. Fiza ingat 3 tahun? 3 tahun. Saya kira sebab usia studio ni. Dengan usia studio yang lepas, saya tergabung-gabungkan, combine. Cepat masa berlalu Masya Allah. Itulah. Masya Allah Ustazah. Sebab tu Ramadan pun rasa cepat berlalu. Cepat Allahu Akbar. Saya ingat lagi Ramadan pertama saya bertemu dengan Ustazah Sakinah Sabtu. Waktu tu saya belum lagi berhijab. Masya Allah. Masya Allah. Sekarang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Dan Ustazah, saya suka sangat nak cakap masjid sebab memperkenalkan saya dengan ramai para asatizah yang sangat Masya Allah. Antaranya adalah dengan Ustazah Sakinah Sabtu yang banyak kadang-kadang ni dalam guru-guru kita Ustazah tegur-tegur, saya macam boleh belajar ni. Contohnya, tak tu? Terasa. Masya Allah. Terasa ketawa lah. Dia balik-balik. Check kau. Dia bukan balik sakit hati tak? Tak. Jangan tak. Contohnya jangan macam gitulah. saya pergi atas pentas, Ustaz kata dengan bersaya waktu tu tentang selawat. Istighfar. Istighfar? Saya dulu istighfar. Oh yes. Ingat tak? Ingat. Ustaz tanya saya, Hafizah hafal tak? Saya kata, saya tak hafal Ustazah. Sebab ingat yang masa tu first kita dekat Masjid Sultan. Dan saya ajar tentang zikir tu kan. Tak. So next weeknya kita jumpa lagi. So I thought you dah hafal benda tu. Tak hafal. So saya memang waktu tengah hafal tau. Tak hafal. Atas stage kan. So after that Ustazah, I made it my mission untuk hafal. Masya Allah, tabarakallah. So Masya Allah. So setiap pagi saya akan baca, in case saya takut kalau terlupa. So saya nak ke tahap mana di mana saya tak sengaja baca pun saya akan hafal. Masya Allah. Masya Allah. Itu zikir yang baik lah. Masya Allah. Thank you Ustazah for that. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan bila masuk Syawal Ustazah, sebenarnya kita akan masuk Syawal ni kita dengan anggapan bahawa it's a very happy time, haha hihu kan. Tapi sebenarnya bila masuk Syawal ni mungkin dapat you all let us know in comment section lah kan. Apakah terlintas di fikiran, kebahagiaan yang bagaimana, kesedihan yang bagaimana, rasa kehilangan macam mana, rasa macam mana, sedih, kehilangan, happy sebab macam mana. Bolehlah awak kongsi di comment section. Dan sementara tu I tanyakan kepada Ustazah Sakinah, tiap kali habisnya Ramadan, masuknya Syawal, apakah yang berligar di fikiran Ustazah Sakinah Sabtu? Banyak sebenarnya. Banyak. Mungkin antaranya yang boleh saya kongsikan lah kepada Fiza, kepada semua yang mengikuti program ini. Kita rasa sayu, itu antara perkara lah. Sebab Ramadan bulan ibadah kan. Kita daripada awal sampai ke akhir, kita dah beribadah kepada Allah SWT secara konsisten kan. Mana malamnya ada tarawih, kemudian kita witir, bangun tahajud, bersahur kan. Bila masuk Syawal dah berhenti kan. Kita dah tak ada tarawih dah. Jangan buat masa bulan Syawal jangan buat tarawih. Itu sakit tu. Ada problem. Tak boleh continue kan waktu tu kan. Jadi pada saya, kita hilang satu momen yang sangat berharga antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan peluang kepada kita untuk merasai kemanisan beribadah untuk Dia, kerana Dia. Dan kita juga dapat merasakan betapa indahnya vibes Ramadan tu kan, apabila jemaah hadir di masjid kan. Nanti Syawal lah hilang that vibe. So maksudnya orang dah tak berapa sangat dengan masjid. Yelah ada momen-momen penting ataupun mungkin majlis-majlis yang lain tu adalah, tapi tak sebagaimana Ramadan. Kita nampak hari-hari orang datang masjid, orang mengimarahkan masjid. Bahkan kalau kita lihat pada 10 malam Ramadan yang terakhir, orang sanggup bangun pukul 3 pagi untuk qiyam di masjid. Masya Allah, satu keadaan yang kita tak boleh nampak di bulan-bulan yang lain. Jadi bila datangnya Syawal tu, kita rasa sayu. Sebab apa? Kita akan merindui momen itu yang mana mungkin kita takkan
jumpa Ramadan yang akan datang. Kita tak tahu kan umur kita sampai bila kan. Allahu Jadi dalam Akbar. keadaan sedemikian, saya rasa dan saya selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan aku sempat lagi untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Allah berikan peluang, Allah berikan keutamaan untuk kita, sebab memang sangat besar ganjarannya. Kerana kalau kita lihat dalam sebuah hadis, saya datangkan pada kita semua pada hari ini dengan satu hadis yang Nabi pernah beritahu sangat beza orang yang dia sempat bertemu dengan Ramadan dengan orang yang tak sempat bertemu dengan Ramadan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan li ghairi, seorang sahabat Nabi, dia ni ceritakan tentang dua orang lelaki daripada Bani Bali. Mereka berdua ni datang jumpa dengan Nabi dan mereka memeluk agama Islam. Sahabat ni cerita tentang keadaan lelaki yang pertama tu. Mereka ni kawan lah. Lelaki yang pertama ni, dia bila dia masuk Islam tu, dia amal ibadahnya yang nampak ialah dia keluar berjihad. Pergi berperang bersama dengan Nabi SAW ataupun peperangan yang tak ada dengan Nabi SAW. Kemudian yang kawannya yang kedua tu tak sangatlah pergi ke medan jihad. Sehingga kawan yang pertama tu mati syahid dalam peperangan. Jadi kawan dia yang seorang lagi tu, yang sama-sama meluk agama Islam tu kan, dia meninggal dunia macam biasa saja. Tak mati syahid kan, tapi setahun kemudian. Dan malam tu sahabat ni bermimpi. Dia mimpi dia nampak kedua-dua lelaki itu berada di depan pintu syurga. Masya Allah. Dan dia pun ada kat depan pintu syurga tu. Masya Allah. Dan malaikat keluar. Malaikat kalau Fiza rasa malaikat jemput yang mana dulu? Mati syahid? Mati syahid. Tapi tak. Malaikat jemput yang lelaki kedua. Masuk terlebih dahulu, masuk dalam syurga. Kemudian malaikat keluar, baru malaikat jemput lelaki yang pertama yang mati syahid. Jadi kan sahabat tu kan tadi kan. Berarti dia priority. Sahabat tu bila dia nak masuk tu, malaikat kata nanti dulu, masa kau belum sampai lagi. Sebab tu kan mimpi. Oh, okey. Jadi maknanya dia belum meninggal lagi kan. Okey. Belum sampai lagi kan. So dia sedar. Bila dia sedar tu, pagi tu dia cerita dekat orang ramai apa yang dia mimpi tu kan. Orang ramai dekat Madinah jadi heboh lah. Mereka kata, kenapa pula yang mati syahid tu masuk second? Patut yang mati syahid tu masuk first kan. Macam Fiza juga tadi kan tekankan, first mesti yang mati syahid. Jadi semua kecoh sampailah mereka datang jumpa dengan Nabi. Mereka tanya kepada Nabi, kenapa hal itu berlaku? Soalan pertama yang Nabi tanya kepada mereka yang keliru ataupun mereka yang kata curious lah tentang hal tu kan. Nabi kata, apa yang membuatkan kalian rasa pelik tentang kisah itu? Mereka kata, yalah Rasulullah, bukan ke yang pertama tu dia mati syahid? Harusnya yang mati syahid masuk syurga terlebih dahulu kan? Nabi simple je, Nabi cakap gini, bukankah yang kedua itu dia meninggal setahun setelah lelaki yang mati syahid meninggal dunia? Masya Allah. Jadi mereka kata, ya wahai Rasulullah. Dan Nabi kata, bukankah dia bertemu dengan bulan Ramadan? Masya Allah. Lelaki yang kedua tu. Dalam bulan Ramadan itu, dia sujud. Maknanya dia melakukan amal ibadah, dia melakukan banyak solat dan dia sujud. Dalam bulan Ramadan itu, dia melakukan banyak amal ibadah yang lain. Masya Allah. Dan mereka kata, ya wahai Rasulullah. Itu yang Nabi kata, sungguh sangat jauh perbezaannya antara mereka berdua bagaikan langit dan bumi. Allah. Walaupun orang itu mati syahid. That means kalau orang betul-betul, lagi besar dia mati syahid. Yes. Kerana apa? Dia sempat bertemu dengan bulan Ramadan dan dia beramal ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan itu. Sehingga status dia melebihi orang yang mati syahid. Dan kita tahu mati syahid itu Masya Allah kan. Ya. Kalau mati syahid memang masuk syurga dan keadaannya sangat tinggi, status sangat tinggi, takkan sama dengan orang lain. Tetapi kawan dia yang kedua tu, dia meninggal setahun lebih tu kan, kenapa dia lebih tinggi daripada yang mati syahid tu? Sebab dia beramal ibadah di bulan Ramadan. Itu yang kita hendak. Setiap kali kita bertemu dengan bulan Ramadan, itu mengeluh apa? Dia mengeluh macam mengeluh tak beramal ibadah ke macam mana? Dia mengeluh self reflection, muhasabah diri. Masya-Allah kan. Itu yang saya bila setiap kali datang bulan Ramadan tu saya nak beramal ibadah sebanyak-banyaknya. Ya, seboleh mana konsisten dengan amal ibadah. Banyak solat di bulan Ramadan itu, banyak melakukan amal ibadah seperti sedekah, baca Al-Quran. Kalau dapat khatamkan Al-Quran dengan banyak pun dah Masya Allah kan. Kita rasa itu bukan satu anugerah yang Allah berikan. Tapi satunya ialah, adakah kita sempat bertemu dengan bulan Ramadan? Adakah kita, bila kita dah bertemu bulan Ramadan tu, kita
kita beramal ibadah dengan sebaik-baik, kita rebut peluang sebaik-baiknya saat kita bertemu dengan bulan Ramadan itu. Sebab tu bila Ramadan pergi, kita rasa sayang kan. Sebab kita tak tahu adakah next Ramadan kita akan jumpa dan kita dapat beramal lagi. Dan adakah yang Ramadan dah berlalu ni, amal kita tu dah dapat menaikkan status diri kita ke tahap orang yang Allah redha, Allah terima, Allah ampunkan. Kerana ada juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW ingatkan kepada kita, ni hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dengan sanad yang hasan. Nabi beritahu tentang ruginya orang yang bertemu bulan Ramadan tapi pertemuannya dengan bulan Ramadan itu sedikit pun tak menyebabkan Allah ampunkan dia. Allah. Dia rugi. Dan itu sebenarnya doa malaikat. Ketika Nabi nak naik mimbar, ada satu peristiwa tu, Nabi nak naik mimbar. Mimbar Nabi ni orang kata tak tinggi macam mimbar Masjid Singapura lah kan. 3 tingkat je. Naik pada tingkat yang pertama tu, Nabi ucap amin. Naik tingkat yang kedua, Nabi ucap amin lagi. Naik tingkat yang ketiga, Nabi ucap amin lagi. Jadi para sahabat ni dengar Nabi ucap amin 3 kali tu kenapa? Pelik kan? Apa doa yang diaminkan tu? Jadi bila setelah solat semua, para sahabat ni tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa engkau buat sedemikian? Kenapa engkau ucap amin tu 3 kali? Kalau dulu bahasa kita lah kan. Jadi Nabi kata, masa aku naik tangga yang pertama tu, malaikat datang, malaikat Jibril datang, malaikat Jibril kata, rugilah orang yang mana semasa hayatnya dia bertemu, maksudnya dia ada kedua ibu bapanya masih hidup. Allah. Ataupun salah seorang ibu bapanya masih hidup. Tetapi hidupnya mak ayahnya masa dia hidup itu tak menyebabkan dia masuk dalam syurga. Faqultu amin. Nabi kata aku aminkan doa malaikat itu. Maksudnya kalau boleh saya terangkan sedikit ialah mak ayah kita ada, mak ayah kita masih hidup dan kita pun masih hidup. Tapi kita tak berbakti kepada mak ayah kita. Allah. Kita biarkan mak ayah kita. Sedangkan mak ayah ni kita kata merupakan pintu syurga yang paling mudah untuk kita masuk syurga. Dengan ada mak ayah tu. Tapi orang ini, malaikat kata, mak ayahnya masih hidup ataupun salah seorangnya masih hidup. Namun kehidupan mak ayahnya itu tak buat dia jadi anak yang masuk dalam syurga. Nabi kata apa? Faqultu amin. Aku aminkan doa malaikat itu. Yang kedua, malaikat bila Nabi naik tangga yang kedua tu kan, malaikat pun doa, rugilah orang yang mana dia masuk bulan Ramadan tapi bila dia keluar daripada bulan Ramadan, masa Ramadan tu berlalu, lam yughfarlah. Allah tak ampunkan dia. Itu yang Nabi kata faqultu amin. Aku aminkan doa malaikat itu. Yang ketiga, rugilah orang yang mana disebutkan namamu di sisinya tapi dia tak berselawat ke atas engkau. Itu yang Nabi kata faqultu amin. Aku ucapkan amin. Cuma dalam hadis itu tadi yang kita nak fokuskan ialah ruginya orang yang Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan tetapi dia tak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang buat kita rasa aku dah bertemu bulan Ramadan dah sekarang ni. Sekarang dah masuk bulan Syawal. Adakah amalan diterima? Adakah Allah mengampuni aku kan? Tapi apapun sebagai seorang yang beriman kita kena yakinlah dengan apa yang kita buat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerimanya. Jadi satu perkara yang mungkin kita boleh highlightkan dalam apa yang telah saya sebutkan itu tadi ialah Ramadan dia adalah satu bulan yang kita panggil sebagai madrasah, iaitu sekolah, mendidik kita rohani, secara rohani dan fizikal lah, okay, dalaman dan luaran kita. Namun setelah Ramadan itu pergi, kita akan bertemu dengan Syawal. Adakah masa kita masuk bulan Syawal itu benar-benar terdidiknya diri kita tu? Adakah kita memang betul-betul boleh jaga lidah? Adakah kita dapat jaga pemikiran kita, dapat jaga pandangan kita, dapat menahan diri kita daripada hawa nafsu dan sebagainya setelah terdidik sebulan di bulan Ramadan? Jadi itu merupakan persoalan-persoalan yang perlu kita muhasabahkan bersama. Adakah kita berjaya di bulan Ramadan ataupun kita keluar daripada bulan Ramadan sebagai orang yang gagal? Gagal atau tidaknya dia boleh dapat lihatlah nanti pada bulan Syawal kan, bagaimana saat kita bertamu, saat kita menyambut tetamu, saat kita bercakap dengan orang lain semasa bulan Syawal. Itu semua akan nampak adakah Ramadan yang telah pergi memberi impak, kesan yang baik buat diri seseorang. Masya-Allah. We can see that, masya-Allah. Kalau kita cakap pasal Syawal ni Ustazah, sebab kata Ustazah memang kalau orang tu terdidik waktu Ramadan, you akan nampak kesan dia. In the way you interact dengan orang-orang, in the way you engage dengan orang, dari percakapan, soalan, jawapan.
kalau Ustazah dapat kongsi sedikit sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Syawal, apa yang boleh kita contohi? Actually ada beberapa sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan untuk kita lakukan. Pertama, bertakbir. Takbir raya kita lah. Ini sunnah yang perlu kita, orang kata syiar agama yang diperdengarkan. Bagi saya seluruh bumi itu bertakbir. Kan masa bulan Syawal tu kan. Masa malam kita dah malam hari raya. Malam raya kan dah mula kan. Jadi ini sunnah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Allah sebutkan iaitu hendaklah kalian bertakbir kepada Allah. Kemudian last kali Allah sebut dalam ayat itu menjadi orang yang bersyukur. Sebab kita menyambut Syawal kan. Bersyukur setelah kita melalui satu bulan berpuasa, bulan yang kata penuh dengan jerih, perih, payahnya kan, dalam keadaan yang ikut kepada situasi masing-masing. Kemudian akhirnya kita bertemu dengan Syawal, Allah temukan kita dengan Syawal, kita jadi orang yang bersyukur. Bagaimana kita bersyukur itu dengan bertakbir kepada Allah, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sunnahnya ialah kita bertakbir bermula daripada malam raya tu kan, sampailah kalau ikut kepada apa yang dimuatkan oleh Imam Ibn Shaybah dalam kitabnya Musannaf dengan sanad yang sahih. Dia kata Nabi SAW ketika Nabi takbir tu pagi raya, Nabi keluar tu Nabi bertakbir. Sampailah Nabi masuk masjid, Nabi duduk, Nabi takbir lagi. Dan berhenti setelah solat hari raya. Dia beza dengan Aidil Adha. Aidil Adha kan kita beberapa hari tu kan terus ongoing kan. Tapi kalau Aidil Fitri berbeza. So dalam keadaan yang sedemikian kita anggap sunnahnya berhenti di situlah. Maknanya takbirnya berhenti setelah kita solat hari raya. Itu yang pertama lah berkaitan takbir. Yang kedua ialah kita pakai pakaian yang baru. Ini sunnah sebenarnya. Mungkin macam kita rasa budaya kan, nampak macam budaya, pakai baju baru, pakai pakaian yang cantik, nampaknya macam budaya, tapi sebenarnya itu sunnah yang biasa diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika mereka menyambut Syawal. Sebab ada satu athar yang mana Imam Al-Bukhari dia muatkan dalam kitabnya berkaitan tentang Umar. Umar ni sahabat Nabi, dia pernah jalan di pasar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Umar ni dia nampak satu baju yang cantik kainnya yang diperbuat daripada sutera. Orang lelaki boleh pakai sutera ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Okay. Jadi Umar ni nampak cantik baju ni kan. Dia kata dengan Nabi, "Wahai Rasulullah, belilah baju ni. Beli baju ni jadi engkau boleh cantikkan diri engkau lil'aidi." Lil'aidi itu maksudnya untuk hari raya. Dan juga untuk menyambut delegasi yang datang bertemu dengan engkau. Jadi Nabi pada waktu tu Nabi kata dia tak nak. Kan? Satu sebabnya lah kerana baju tu daripada sutera. Okey. Tapi yang pentingnya kita nampak daripada hadis itu ialah berpakaian cantik dan indah adalah sunnah yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari raya. Jadi kita mengambil sunnah itu. Dan ini satu perkara juga yang perlu kita tekankan, bukan semestinya baju tu baharu. Dia yang penting bajunya yang terbaik. Bermaksud kalau kita tak pakai pakaian yang baru pun okey sahaja. Yang penting bajunya masih elok, masih cantik kan. Yang kita paling suka lah. Yang kita paling suka kan. Biasa dalam almari itu ada banyak banyak baju tapi ada satu yang kita paling suka, paling favourite. Yang kita nak pakai bila waktu-waktu special event kan. Jadi itu pun dah cukup. Tak semestinya kita nak kena mengoyok, nak beli baju baru, tak jugalah. Dan itu bagi saya juga satu hal yang perlu kita tekankan kepada anak-anak, kepada diri kita jugalah. Sebab jangan jadi kebiasaan. Mesti nak beli baru, Tapi kita mesti beli baru. Ustaz. Saya sekarang ni Ustazah baru mengemas kemarin. Dah Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baju dalam paket lagi. Ada, ni mesti tau. Hanya jauh hari yang mengenal Malika. Sama-sama. Baju masih dalam plastik lagi. Masih Ustazah Masih Allah, banyak. Ustazah. Banyak sangat. Kalau saya kecil je Ustazah, saya dah terkam dekat rumah. Boleh kalau nak bawa luggage. Kalau saya Ustazah, saya macam like, jubah apa tu? Mesti lawa-lawa. Jubah Ustazah ni pun saya tadi untuk cantiknya. Saya macam cantik sleeve tu. Cuma belum jawab tadi beli kat mana kan? Belum jawab. Nanti ya kita tanya Ustazah. Tapi saya setuju Ustazah tentang baju baru sebab nanti kan beli pakai baju baru tu kan, you kan rasa semangat tau. Betul. You kan rasa it's a celebration. Sebab tu
kita nak pakai baju baru kan. Kita rasa macam nak beli baju baru. Kita rasa macam lain lah. Baju lama tu orang kata walaupun dia kita pakai sekali tapi lama macam gitulah. Dia punya vibes untuk kan. pergi solat raya Ustazah. Pergi solat raya pun boleh. Cuma bagi saya kalau solat raya tu biasanya kita pakai yang biasa-biasa dulu. Mungkin ada orang dia nak ada 2 baju, satu khas untuk solat raya, satu khas untuk pergi berjalan raya. Mungkin ada orang dia begitu kan. Sebab ada orang dia solat raya dulu baru dia balik rumah, semua tukar baju lagi sebab dah berlengar, tak selesa dan sebagainya. Dan biasanya bila nak jalan raya ni pakai baju lebih masya-Allah lagi. Masya-Allah. Lagi cantik lagi kan. Takkan nak solat pakai baju bling-bling. Dah salah function. Ada juga saya nampak. Oh cantik baju kau. Itu nak pergi dinner. Nak pergi raya. Nak pergi solat raya. Itu lain pula pandangan kan. Jadi sebab kita nak beribadah, harusnya kita ikutlah situasi ketika kita nak beribadah tu pakaiannya ialah sesuai untuk pakaian beribadah lah bagi saya. Tapi ada orang dia nak lepas solat raya terus nak berjalan raya. So that's why yang dia pakai cantik tu kan. Ikut kepada keadaan masing-masing lah. Cuma satu pun yang perlu kita tekankan ialah pakaian terutamanya wanita lah kan, pakaiannya janganlah pakaian yang kata yang keterlaluan, maaf lah mungkin yang tak menutup aurat kan. Pakaian yang modest lah kita katakan. Pakaian yang baik yang dipakai sesuai dengan Syawal tu sendirilah. Sebab kita dah sebulan beribadah kepada Allah. Takkanlah Syawal masuk terus kita nak melakukan dosa, betul tak? Kita mesti ada kesedaran di situ. Nak jadi yang terbaik, nak jadi yang baik. Jadi menampilkan diri dengan keadaan yang terbaik. Jadi bila kita kata pakaiannya cantik, pakaiannya yang baharu, itu ialah pakaian yang sesuai sebagaimana yang bertepatan dengan syariat. Yang menutup aurat dengan baiklah. Okay, itu kita kata yang kedua lah. Yang ketiga ialah makan sebelum kita solat hari raya. Ini sunnahnya. Ya. Sebab ada yang macam sebelum berpuasa tu rasa macam tak apalah. Rasa macam dah biasa gitu kan. Jadi sunnahnya ialah kita makan sebelum kita keluar solat hari raya. Jadi sunnahnya. Makan beberapa biji tamar pun dah cukup dah. Untuk kata makan. Mungkin nak makan telur setengah masak apa kan gitu kan. Tapi biasa pagi-pagi makan dah sempat ketupat belum? Tak sempat lah kan. Saya dah ketupat memang. Kecoh-kecoh saya kan. Ketupat tak. Tak. Makan je dengar. Bila saya siap tu dia macam tak sangat. Tak apa. Kita ada mak-mak kita. Mak kita. Mak kita boleh bantu kita. Tak apa, alhamdulillah. Nanti lepas solat kita makan kat rumah dia. Kita meraihkan. Kita meraihkan. Dah penat nak masak kan. Ya. Cuma itulah bila kita sebelum solat hari raya, sebelum keluar tu disunnahkan untuk kita makan beberapa biji tamar. Ini apa yang Nabi SAW lakukan. Tamar tu adalah kurma Ustazah? Yes, kurma. Kurma yang kita makan tak kira lah apa jenis ajwak ke. Kan sekarang kan macam-macam jenis kurma yang masya-Allah. Yang kecil, yang besar, yang tebal, yang tipis. Ya, betul. Macam-macam saiz kan. Tak kisahlah apa jenis kurma yang kita nak makan. Jadi dalam hal itu macam Fiza katalah, tadi kan sebab kita dah sebulan puasa. So kalau kita tak makan pagi tu, bimbang orang ingatkan masih lagi nak kena puasa. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya lah. Kenapa sunnah itu berlaku? Supaya orang tak menyangka masih lagi perlu berpuasa pada hari tersebut. Jadi bila kita makan tu, maknanya dah tak puasa lagi, Syawal lah gitu kan. So itu yang ketiga. Yang keempat dan yang terakhirlah kita ambil di sini. Bila kita pergi solat hari raya tu, kita ambil jalan yang berbeza, pergi dan pulang. Maksudnya bila kita jalan, mungkin kita naik kereta, kita lalu route A, tapi bila kita balik kita ambil jalan yang lain. Ini sunnah yang biasa Nabi SAW lakukan lah. Thank you Ustazah mengingatkan kita tentang sunnah ni. Sebab kadang kita ingat kita dah tahu tapi terlupa. Yes. Untuk kita nak amalkan. Setahun sekali orang kata. Ya, setahun sekali betul-betul. Literally setahun sekali. Setahun sekali kan. Jadi 4 sunnah yang semudah mungkin dan boleh kita insya-Allah contohi Rasulullah SAW kita yang kita sangat sayangi. We know that he is the perfect man. Dan dengan melakukan sunnah-sunnah ini semoga kita juga rasa lebih lagi meraihkan Syawal dan rasa lebih dekat dengan Rasulullah SAW insya-Allah. Dan sekali lagi selamat hari raya dan mohon maaf kalau ada salah silap. Assalamualaikum semua dan selamat hari raya.